Bang, ada orang cakap ni sebab Hana, selamatkan Hana. Okey, Hana, relax dulu. Kejap lagi saya selamatkan awak. Saya nak berniaga dulu. Okey, Hana, bagi saya ruang nak berniaga. Saya Armin, saya kena ni. Kak Hana okey ke hari ni? Kak Hana, tak tahulah, lantaklah dia nak kena pukul dengan Zakuan ke apa. Pergi dulu, settle dulu pukul. Later saya habis berniaga, saya datang tolong Hana, okey? Kak Ju pun tak datang. Saya jorang betul dengan Kak Ju tu. Kak Ju tak apa, dia memang duduk kedah. Dia beli lah Kak Hana nanti. Aku tak beli apa. Okey guys, saya nak cakap, apa saya nak cakap tadi ya? Saya nak cakap, sebab dah 500k like ni, saya dengan berbasah hati menyuka hati saya sendiri tanpa meminta pendapat diorang, daripada RM29 satu paket ni, saya akan bagi korang hari ni. Okey, dia ada harga asal dia RM29.90 dalam live. Tapi kalau dalam live sekarang ni kita boleh bagi harga special dekat korang. Betul. Dengan harga RM23.90. Kalau nak lagi jimat, ambil 3 pack dapat harga RM28. No, RM27 tak, RM26. No. Kita potong lagi sampai ke RM23.90 satu paket ni kita potong hari ni. Ya. Okey. Tapi kalau nak lagi jimat, ambil 3 pack dapat harga RM69. Ya Allah, 3 pack korang beli RM69.90. Jangan risau, kita dah minta izin dengan ayam-ayam tu. Semua ayam-ayam yang dekat Penang tu kita cakap, boleh tak bagi tak? Ayam cakap ayam on, kita on dah. Okey. Oh, gitu. So siapa nak cakap nak sekarang. Siapa nak beli memang sumpah sedap. Saya kalau tak sedap saya takkan berani nak promote lah. Ini bukan sebab saya cerita jujur demi Allah, saya hari ni hari ni saya nak cakap, saya live ni demi Allah saya tak ambil apa-apa pun. Abang cakap Maruna. Tak Maruna. So, tengah sebenarnya saya memang hari ni saya si kelas hati tolong join Pak Mat untuk berniaga sama-sama hari ni. Saya tak kisah. Saya just nak korang rasa apa yang saya rasa. Maksudnya saya dah makan ayam hari tu, and ramai yang tak dapat, ramai yang frust bila saya baca komen besok tu yang kata asal tak ada kat dalam live ni kan. Sebab kita orang tukar 3 platform hari tu. Maksudnya daripada platform saya, lepas tu ke Pak Mat, Belalai Ica punya sendiri. So kita orang berpecah-pecah, siapa orang tak tahu kat mana kita orang pergi sebenarnya. Macam kita orang ni orang ingat macam tak ada pendirian. So hari ni kau tap lagi. Kalau korang tap lagi, saya akan cerita lagi berapa pula kita akan bagi. Kita akan bagi murah untuk kambing perap pun ada juga harga. Tahu? Ada. Okey. Salam B apa? Budin. Marah. Tak Maruna, jangan risau. Nak belanja lagu tunggu 1 million like je lagi. Okey, 1 million nanti sampai tu kita akan potong pula harga untuk kambing perap pula. Sekarang ni kita dah potong harga untuk 500k like. Yay, thank you. So kita akan potong harga juga nanti untuk saya pun ada live kiri kanan. Nak. Ada nak beli tak? Betul lah, saya nak tanya sekarang ni. Kita nak start. Sebab siapa nak beli Mat Chicken Crispy, cakap nak. Cakap nak ramai-ramai dekat situ. Cakap tak dengar tu. No. Saya korang jangan. Tak kisah. Tulis nak ke cakap nak. Korang cakap je kat dalam tu tapi korang tulis. Cakap nak. Okey. Apa bila masuk dalam Nakam Adli? Orang suruh masuk kat sana, bukan kat sini. Sini pun boleh juga kan? Boleh. Boleh, tapi Una nak suruh mereka masuk dalam Nakam Adli. Tapi situ ada beg kuning juga? Ada juga. Elok kiri kanan beg kuning. Kiri kanan. Cepat tap. Siapa nak cakap nak? Sumpah, siapa cakap saya nak, saya cukup ada sekarang baru 169 nak tau. Saya nak lebih 500 orang cakap nak, saya buka. Mana meja tadi 500 orang cakap nak, dan kita nak. Dia kita nak tu apa? Kami nak tengok Una pula dah. Apa tak tengok Abang Kamal? Una buat lah, dia pegang tengok. Una tengok sebelah sana. Una sebelah sana. Di Christmas. Allah, salah. Saya tak tahu, saya baru nak tekan filter ni. Jangan marah tau. Saya nak tengok sebab saya tu tengok Izu Islam. Dia punya filter. Ini kot. Siapa nak ayam? Siapa nak ayam? Cakap nak. Siapa nak ayam? Ni watak apa ni bang? Watak ni Anting. Bila tengok Mr. Kau boleh bayang Mr. Bean dia rambut macam ni. Apa pandai buat? Bukan apa nama itu apa tengok Izu Islam. Dia ada filter dia. Asal muka dia jambu gila kan. Saya ni nak try cari jap. Ini macam tegak sangat ni muka. Guys. Okay. Sorry, salah. Mana Izu Islam tu punya? Abang ingat berapa orang bang pakai filter boleh Bukan orang, apa tak tahu ni. Guys, Abang pakai filter ni. Teruk sangat filter ni dah. Okay guys. Guys, setakat nak Okay guys. Kejap, abang pada lost ni kejap. Macam mana nak dapat rupa asal? Macam tu. Okay bang. Abang pula. Okay guys. Stand by Kita nak buka beg kuning untuk korang yang mana yang nak dapatkan Mat Chicken Crispy dan juga kambing perap.
Ada kat sini pun nak kena cakap, sana pun nak cakap. Mana satu nak. Kau nak dah turun dah. Tadi saya minta 500 nak. Korang dapat tak 500 nak tu tadi? Baru 12 je tadi. Dia nak bang. Korang komen nak cepat kan? Komen Sana. nak. Nak tak? Nak. Mana satu? Nak kiri kanan benar. Sana. Saya ada tu. Korang Jangan pergi kat sana. Pergi kat sini. Korang pergi masuk dalam live ke Magli? Boleh je. Dulu ada kan? Dulu ada. Okey kan? Abang, dia orang ramai yang nak bang. Okey guys, malam ni betul-betul kita bagi harga betul-betul Pak Mat. Betul. Ada keuntungan langsung ni. Dan kita juga Una kena bagi tahu juga yang kita ada package tu, couple lah, apalah. Couple? Kan? Package couple. Package couple. Kita bagi tahu juga. Ada. Dia belum tahu. Ni. Kita ada package. Kamu tahu tadi bang? Package couple. Nanti kita ada package bujang. Keluarga. Dengan package keluarga. Sama lagi kan? Maknanya package couple ni kita dapat 2 pack kan? 2 pack spicy dengan original. Betul. Bujang tu dapat satu. Bujang satu je? Bujang satu je bang, tak ada banyak-banyak. Oh, ialah bujang kan? Tapi dapat boleh pilih original atau spicy? Bujang atau bujanda? Tak. Oh, tak ada. Original spicy. Orang tanya live ni orang. Oh, tak ada. Hari tu dampatlah ada duduk dengan tu. Mana ada? Kita banyak. Yang bujang satu pack tu dapat spicy ke original boleh pilih. Spicy. Boleh pilih kan? Boleh pilih. Saya baru tengok. Tak apa. Siapa yang pack bujang tu dapat satu pack, tapi korang boleh pilih nak spicy ke nak original, okey? Lepas tu kita ada family dapat 4, 2 spicy, 2 original. Okey? Okey bang, sorry bang, ada bujang 2 boleh pilih spicy ataupun original. Kalau couple dapat ayam 2 ketul. 2 ketul pula 2 set. Sikitnya. Mana lagi orang marah 2 ketul je. 2 set bang. Makin teguk. Lepas tu kalau ayam keluarga dapat 3 pack bang. Oh ya. Ayam keluarga tu keluarga 3 pack dia bukan 4. 3 pack. 3. Okey, sorry. Yang keluarga 3 pack. Dan sekarang ni kita nak buat beg kuning, so kita nak buka set harga RM10. Okey, mana satu? Kalau kami perak sekarang awak semua, kalau ikutkan harga asal RM35.90, tapi dalam live sahaja harga RM19.90, okey? Okey. Kalau beli sekarang nak lagi jimat, ambil yang 3 pack tu dengan harga RM55 saja. Okey guys. Tekan beg kuning sekarang. Kita dah buka dah beg kuning sekarang. Now untuk 1 million ni kita dah buka dah untuk korang. Siapa 1 million like ni? Now pilih. Beli cepat. Siapa yang dah beli cakap dah. Saya nak sebut nama awak yang dah beli tu. Tapi jangan tipu. Awak hang tipu. Saya geram lah lighting sebelah ni. Awak dengan lighting tu. Tu macam tu. Tutuplah lighting tu. Boleh. Tak apa. Siapa tutup macam ni? Ya, siapa yang dah beli? Okey bang. Oh, lupa nak tunjuk produk. Kena tunjuk produk ni. Abang kena Sana pun boleh beli juga. Sana pun boleh beli. Sini pun boleh beli juga. Siapa dah beli? Fatihah dah beli. Cantik Fatin. Siapa lagi? Semangat Budin. Ya, semangat. Saya berniaga malam-malam ni. Dia memang beli susu saya sendiri. Saya minum susu. Okey. Korang kena beli dekat beg kuning korang. Tengok harga berapa. Tapi dalam live ni memang harga kita harga special. Ya. Kalau awak nak lagi jimat, awak boleh beli banyak. Kalau nak beli satu-satu, cepat. Boleh beli now. Thank you siapa bagi cek bunga. Kalau set bujang tu awak boleh pilih nak spicy ataupun original. Thank you siapa beli 2 tu. Ni Mimi susu pun boleh ambil. Tak betul beli susu. Laris manis. Ya, tolong beli ni ramai-ramai. Spicy pedas. Spicy. Okey, saya cerita pasal spicy. Spicy dia. Spicy ni bang, ini spicy. Original. Okey, dua-dua. Okey, spicy saya dah rasa hari tu. Okey, saya dua-dua ada kelebihan sampai tak cukup. Spicy ni dia punya pedas tu tak adalah terlalu pedas sangat sampai korang kena tapi dia memang sedap, boleh telan. Memang best, memang sedap. Jadi dia sama je macam lebih kurang rasa spicy dia sedap. Wah, senang. Spicy dia sama macam ada kedai-kedai yang famous juga yang jual ayam yang pedas dekat KOT. Dekat itulah. Jadi ini kita beli yang original. Yang paling bagusnya ini adalah daripada Bumi Putra. Bumi Putra. Jadi dia memang dijamin mahal pula. Dijamin memang halal. Dia korang jangan risau. Okey, sana pun sama. Spicy sedap. Ada persoalan? Siapa dah beli? Cakap siapa dah beli? Ramai yang beli tau abang. Yang repeat, ada yang beli satu. Boleh post pergi Sarawak kan? Boleh kan? Nah. Sabah Sarawak pun boleh. Kita boleh post. Kita boleh post dekat sebelum. Macam Sabah Sarawak kita post ayam hidup. Ya, takut nanti ni sampai sana sembelih. Kita post ayam hidup dengan tepung tu sekali sampai korang ni. Tak adalah, boleh. Sabah Sarawak boleh sebenarnya. Kita akan post letak dalam ni bang, tunjukkan orang. Sangat profesional. Ini yang cool parcel. Ya.
Ini tau. So setiap dalam ni sampailah kat Sarawak nanti insya-Allah. Ni dia mengekalkan sejuk. Sejuk. Alhamdulillah Una makin pandai dah bab ni. Lepas tu kita berbuat ais gel. Oh dia ada bab ni juga. Saya letak dalam ni. Ataupun dah ketul. Benda ni akan mengekalkan kefreshenan dia. So insya-Allah sampai sana. Lepas tu kita buat cool box. Okey, kalau Jepun tak boleh. Kalau Jepun kita post ayam tu jadi lain dah. Jadi Dia akan sambung-sambung hidup balik. Okey. Guys, okey, sabar tu. Kita nak tu kambing. Okey, kejap kita buka pasal kambing pula. Sekarang kita buka ayam dulu. sekali lah bang. Okey, dalam ni lupa saya nak cakap. Dalam ni Una, dia ada ke 8 ke 9 ketul. So sebab berat dia 850 gram. Kenapa dia bagi tahu Okey. saya? Okey. Tahu? Sebab dalam ni banyak yang nak tahu. Ayam dia bukan yang kecil-kecil, ayam dia yang besar-besar punya potongan. Dia 7 ke 8 ke 9 ketul. And akan memang kenyang. Tahu? Apa masalah kau? Masya Allah. Masya Allah. Tak. Kita jual ayam. Ikan keli tak ada. Combine dulu ni kan. Okey guys, lepas tu apa lagi nak tanya? Balik viewing product nombor. Thank you. Siapa yang beli, siapa yang dah order tu dan Kambing order. guys. Kambing pun kita dah masuk juga sekali. Kambing Kita dah ni cakap. dia- Kambing ada sekali. betul lah. Ingat kan kita baru nak borak Saya tadi. dah cakap tadi. Una Abang beritahu potong sikit. saya bercakap. Sorry lah Una. Kambing ni yang Maafkan kami nyok. Kamu menengok. Kambing ni dia 400 gram bang. 400 gram. Kambing ni 400 gram. Kecil yang Harga kecil je. asal dia RM25. Tapi kalau hari dalam ni live RM19 jadi RM19 9 kupang je. Nak lagi jimat ambil 3 pack dapat harga Betul. RM55. Boleh tekan beg kuning sekarang. Tekan beg kuning lo. Laju tekan beg kuning. Hak ni yang paling murah kau dalam Betul. Untung siapa feeling macam pergi kedai-kedai western tu dia tak mungkin jual RM9 90 sen dia ni. Betul. Dia akan jual berapa selalu? Dia jual dalam 50 lebih. Oi, mahalnya. Tak logik lah 50 lebih untuk ni. Tapi Pak Mak Western menjualnya dengan RM9 90 sen. Jadi tekan sekarang. Okey. 400 gram. 400 gram untuk kambing. Kalau Ayam 850 gram ada 7, 8 ke 9 ketul kat dalam ni. InsyaAllah tengoklah. Tapi dia ikut berat sebenarnya. Dia ikut berat. Dia ada 7 ke 8 ataupun 8 ke 10 Ya. betul. Hari ni kita akan masak ke? Tak ada. Ada. Hari ni kita akan masak ke nak tunjuk macam mana proses Abang nak pemasakannya? masak Kita kena tunjuk. Sebab dia orang kena tengok bila dah masak. Aduh, sakit cucuk telinga sekali. Guys. Boleh nak masak Ustaz? Saya Okey, yang kat sebelah sana. Sana tekan beg kuning. Tu dia cakap. Okey, siapa? Ada tambahan untuk ada tambahan ke? Kalau untuk post Ais boleh? bukan. Ada tambahan harga ke tak? Itu memang harga dibayar itulah. packaging. Harga termasuk sekali dengan packaging korang. Sekali harga tu sekali dengan packaging. So korang tak payah nak risau. Tak payah nak fikir nak tambah ais ke bayar tambah ais. Tak. Memang Pak Mat dah letak harga tu, itulah harga yang hantar kat korang nanti. Okay. So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tap like share bagi FYP dulu. Cepat. Okay. Hidup Armin dia. Best. Terdapat postage tak tu lagi jimat. Betul. Sebab dia sekali dengan postage. So korang tak payah risau. Kau nanti ada bayar lain tak. Ayam ni akan sampai korang tinggal nak goreng je. Tak payah nak fikir benda lain dah. Masuk yang spicy punya. Saya nak masuk yang gravy. Lagi boleh tengok kat dalam dia macam mana. Betul. Tap like 1.2 tak nak. Saya nak 1.5 kita akan borak lagi. COD tak, minta maaf kita tak ada COD. Tak ada kan? Nanti detail rosak. Nanti rosak. Lepas tu Dalam kadang-kadang live pun ada juga dia orang tau. cancel. Kambing, Habis ayam. ayam, Kesian ayam tu. pilih. Siapa nak jawab? Gitu. Guys, okay, saya nak ni siapa yang baru masuk, kita dah buka dah untuk ayam chicken crispy. Hari tu kita dah jual. Tapi hari tu kita ada permasalahan siang kita orang kena restrict lah apalah. Jadi kita menjual balik semula hari ni. Memang hari ni saya ikhlas hati saya jual. Memang saya happy nak tolong Pak Mat Western sekali jual. Mana kita boleh jual hari ni, insya-Allah kita doa-doa baik. So, korang ada dalam beg kuning tu korang tekan. Make sure. Yang beli thank you. Okay, thank you. Terima kasih yang beli. Semoga semua murah rezeki. Murah gila. Kambing murah gila. Ni ayam dah habis. Beli sampai sold out, beli sampai habis lah. Okey. Lepas tu saya nak tekankan pasal ni sebab mi pun ada juga tau. Saya nak cerita siapa yang suka makan kambing perap, sebelum ni saya Ikutin borak dengan korang tak borak dengan depa lah. Kambing ni dia orang jual sebelum ni harga dia 20. Saya dapat rambut. Untuk buat apa rambut tu? Rambut tu abang buat macam lagu pun yang kenal dengan lagu tu. Macam tu je lah. Dalam pesta muda ni. Puas tanya tak Okey. jawab. Nak tanya apa kau? Abang Ini aduh. harga asal dia saya ulang RM25. RM25. Tapi untuk malam ni je sebab korang dah bagi 1 juta like dan saya dah harap boleh pergi banyak daripada 1 juta lagi. Kita jual malam ni
RM19.90. Sumpah. Sekali dengan postage, jangan risau. Ini yang sampai. Thank you sampai bagi gift tu. Thank you Armin jual. Ya, Armin jual murah dah ni. Saya sebagai Armin saya dah jual murah tau untuk korang. Korang patut happy. Tahu? Okay. So malam ni dua barang, dua item kita jual. Dua item, ayam goreng mak chicken crispy dengan ini. So korang tap share like lagi. Sudah beli. Thank you siapa yang beli. Thank you so much. Muhammad Syarif sudah beli. Muhammad Syarif, thank you. Siapa yang dah beli? Wow, saya pas. Boleh nak sikat. Okey, Singapore. Okey, Singapore sorry tu tak boleh, tapi korang boleh beli dekat ejen yang ada dekat Johor. Malam ni harga ni harga Kambing adalah 400. Malam ni kita bagi harga kamajli 400? gunting 400 gram. 400 gram. Sorry. Kambing 400 gram sampai tanya tadi. Dalam kambing tu ada berapa ketut? Dalam kambing ada seketul je, dia macam stick tu. Ni tengok gambar dia. Tak ada slice. Nampak ni? Ada satu apa slice? Sorry, dalam 2 slice tapi dia 400 gram. Kenyang lah. RM19 dalam proses siapa nak bagi? Memang tu habiskan kambing ni. Kau Sebelum kambing nak ada masak, mau. kau nak rasa spicy kau Spicy. Una. Una nak masak? Spicy. Makasih. Masak spicy untuk saya. Boleh. Saya suka. Kita tunjuk kat depan macam mana. Ya. Kita nak main masak-masak. Tak. Yeay. Una nak masak tapi sebab kita orang dalam ni, memang ada je tu boleh masak kat situ. Tak boleh, tak ada repuget. Nak main masak-masak. Una masak baik-baik no. Saya akan teruskan meniaga dengan sepenuh hati. Salam tak sama tengok Armin dengan Hana. Tak apa. Armin dengan Hana tu kejap lagi. Settle ni dulu. Kan? Beli dulu ni sebab kita ada ayam ni. Guys, tekan FYP. Tekan tap share like. Aduh, kat sana. Kat sana. Terima. Dia dapat banyak ni tu. Okay bang, abang boleh tunjuk depan dapat banyak ini tak? tak sebelum digoreng. Satu packaging kalau kita dah potong bawa keluar banyak ni. Dalam satu packaging tu. Hampa tengok ni. Siapa tak beli memang rugi. Saya dah kata dia dalam 7, 8 dan 9 kereta sebab dia berat dia ikut berat sebenarnya. 850 gram tu sangat berbaloi. Untuk malam ni je RM23.90. Sumpah spicy sedap gila. Original pun sedap gila tapi saya suka pedas. Inilah pilihan saya. Ini tak goreng lagi. Jadi kita nak goreng. Okey? Habis dah, Pak? Kita akan goreng. Belilah. Habis dah abang, habis dah bang. Tak tambah lagi. Kami 3 pack habis dah. Kita dah jual ayam 3 pack ni kita jual. Memanglah habis. Okey, siapa? Mereka nak beli kambing pula malam ni. Okay, apa? Kambing yang malam ni adalah berat dia 400 gram. Ada 2 slam macam tu. Untuk dalam harga dia RM19.90 bang. Pegang kambing betul. tu bang. Berbaloi. Sana ada kambing ni. Kalau tak lagi berbaloi ambil 3 pack. 3 pack dengan harga RM55 saja malam ni. Okey, betul. Untuk dekat sebelah sini pula harga ini RM19.90 untuk malam ni sahaja. Di live ni sahaja. Tapi kalau korang beli 3 pack RM55. So banyak keuntungan yang korang dapat. Untuk malam ni je. Memang nak bersedekah. Pak Mat memang nak bersedekah sebab Pak Mat memang suka bersedekah. Saya dah pergi dah. Saya dah jumpa Pak Mat. Masa tu Pak Mat tengah main skateboard. Dan untuk malam ni pula kita nak masak mak chicken crispy. Mak chicken crispy pun ada juga bang, tunjuk kat diorang. Yang ni adalah original, ada juga spicy. Kalau nak boleh tekan saja. Kalau korang dah potong, bawa keluar ayam, inilah dia banyak. Ya betul. Korang akan dapat banyak tu. Betul. Memang tak tipu. Memang berbaloi. Jangan risau. Kita nak goreng. Una nak goreng. Tapi okey, boleh, jangan risau. Boleh goreng ada 2 cara. Satu boleh pakai minyak panas goreng dan guna air fryer pun boleh juga. Betul. So jangan risau. Abang kira ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini banyak pula. 11. Sebab tu nak cakap dia ikut berat. Wah, dia ikut berat. Ada yang 11 ketul, ada yang 14 ketul. Itu je buka ada 14 ketul. Oh, ya ke? Tadi ikut berat sebenarnya. Kita nak sebab nak bagi ada bagi ikut berat. Betul. Yang ini ada 11 ketul. Itu ada 11. Kita nak masak. Kalau untung dapat 11 tapi dia ikut berat. 850 gram memang tak lari, okey? Satu. Ni guys. 3 pack dah habis. 3 pack dah habis. Oh, 3 pack je dah habis dah kambing. Kita tengok stop sekejap. Kita nak masuk. Siapa nak kambing yang 3 pack, cakap nak now. Saya nak tengok berapa banyak yang cakap nak dan saya akan sembelih kambing sekarang. Yang ni dia campur-campur tau. Ada type, ada paha, ada tepuk. Yang untuk malam ni saya sahaja dekat live saya sahaja tau. Dekat ejen-ejen lain tak ada kan? Tak ada. Kan? Ini untuk yang live saya sahaja. Siapa yang beli dengan saya. Untuk ejen mungkin dapat harga normal lah. Jadi siapa yang tersinggah dengan tak sengajanya ataupun dah plan untuk nak join saya punya live malam ni, korang sangat beruntung. Yang tolonglah keluarkan duit sikit untuk beli kambing dan juga ayam. Siapa beli satu set ni pun lagi bagus. Beli kambing dengan ayam sekali sebab harga malam ni memang runtuh. Malam ni je. Malam ni saja memang runtuh-runtuhnya. Runtuh. Terbawa lagi sana timur. Tu tengah masak pakai ni, tak tahulah apa gunanya. Yang Una buka tadi ni satu packaging yang untuk spicy punya ada 11 ketul ayam, okey. Kalau siapa yang nak dapatkan, nak beli banyak boleh beli dekat beg kuning kita, okey. Wow, sold out.
Apa soal? Kita panas ni. Soal. Apa soal? Dengan 2 gigi kat sana. 3 kambing bang. Saya perasan kalau artis sekarang saya tengok penyanyi-penyanyi kau cakap sikit, okey jangan lupa saya. Sikit je apa cakap lupa tak? Okey jangan lupa saya. Okay guys, kita nak masak ya. Kita masukkan dalam fryer. Nah, baik kat makan pegang tadi. Apa dia? Oh dah tunjuk dari sini. Ni kalau dalam air fryer. Ini kalau masak dalam air fryer kalau mungkin siapa yang tak pernah tahu saya masak bukan, mungkin saya masak pakai suhu 200, suhu 150 lah. Dia orang nak bergaduh pasal suhu, dia orang fikir sekejap lagi. So kalau ikut korang suhu 190. dia orang nak gaduh ada 108, 160. Ikut korang lah, korang rajin-rajin buka lah nanti. Selalu Una masak 200 lah suhu. Oh, Syah Una dia suka well done. 15 hingga 18 minit macam tu. 15 hingga 18 minit. 15 hingga kalau rasa tak garing lagi boleh tambah minit dia lah. Faham. Kita ada cara masak dia, jangan risau. Kita ada cara masak dia. Ni tulis ni. Ini cara dia. 160 ke 150. Dia punya kepanasan 6 ke 10 minit kalau tulis kat situ dah. Tapi air fryer kau jangan risaulah. Sebab boleh tarik tutup agak-agak dah rasa masak, kau masak. Kita air fryer, okey. Sebelah sana pula, saya jangan lupa tekan beg kuning sekarang. Kita nak masuk lagi. Saya nak cakap sekali. Kambing kita malam ni memang harga runtuh. Sampai kambing pun tak puas hati. Okey. Okay bang, saya dah masak dah bang. Tak sempat beli ke? Nak kita orang okey. Kalau nak suruh top up tu 1.5 million like sekarang. Dapat kita cerita lagi. 1.5 million kita akan top up balik. Wait, son. Kita akan masukkan balik. Kalau 1.5 million like. Sekarang kalau like tekan FYP. FYP banyak-banyak, bila dah ramai, saya akan masukkan lagi ayam-ayam dan segala kambing-kambing kat dalam tu. Abang, semua dah soal bang. No. Korang, kita jangan bagi korang balik pinding malam ni kalau semua barang ada lagi. Habiskan semua kat dalam tu. Oh ya. Kita akan live sampai pukul 6 hari ni. Kenapa dah soal? Ya Allah. Live sampai pukul 6 tu. Saya tak ada nafas tu. Nak. Saya nak tukar beg ni. Tukar beg kuning boleh. Time ni lah depan nak tukar beg kuning. Bagi saya tambah beg kuning. Kita apa sambil-sambil tu korang tolong tap share like banyak-banyak sampai FYP. Tak pun kontak FYP banyak-banyak. Tolong tulis FYP tak untuk Kamal Adli boleh tak? Malam ni saja. Sebab kita memang nak bagi harga test untuk ayam, untuk kambing. Korang memang tak sangka harga tu dekat Pak Mat akan bagi harga tu. Yo abang, saya first time buat live semua benda sold out. Tak apa. Tak sold out gitu. Kau tidak macam mana boleh top up balik? Marah. Tambah lagi. Tambah lagi. Okay. Saya memang hari ni bersemangat untuk nak jual sebab kenapa? Sekejap guys. Saya hari ni tak kisahlah tapi tolong tap share FYP tu yang banyak. Okey, saya nak masuk. Tak jangan risau. Siapa yang masuk stay. Jangan swipe atas. Okey, stay sebab kita nak buka lagi harga. Ada guna air fryer rangup tak? Guna air fryer. Okey, dia macam mana sebab dia tak pakai minyak. Tapi dia akan ada part rangup juga sebab saya dah pakai juga. Ada part akan rangup juga. Tapi nak betul-betul rangup memang kena pakai minyak. Itu nasihat daripada saya. Okey. Untuk 1.5 million like ni kita dah buka kan beg kuning balik kan? Dah. Kita dah buka so korang boleh check. Now. Beli. Siapa yang baru tengok ni, guys, saya memang ada dekat sini. Hari ni saya dah pernah live hari tu dengan Icha tau untuk Pak Mat Western. Tapi masa tu saya frust sangat sebab ada banyak restrict dan ramai orang tak dapat nak beli ayam tu. Saya memang sangat frust. Jadi hari ni demi Allah saya buat live ni. Saya tak minta apa-apa bayaran daripada Pak Mat. Saya memang tak nak. Saya just memang nak isi ikhlas hati meniaga hari ni sebab saya seronok pula meniaga. Saya nak share dengan korang semua. Okey? Harap korang support saya malam ni. Minta maaf sebab kita orang tak beritahu awal pasal kita nak live ni last minute juga sebab budak-budak Pak Mat baru habis potong ayam. Dia suruh masuk dalam kamar abang, tapi dia tak nak. Degil lah. Asal tak nak? Terus jangan bagi gift banyak rasa tu, bagi gift kat sini. Nak beg kuning kena masuk dalam live abang kamar. 3 minit kita set harga flash. Lagi 3 minit kan kalau tak percaya. Cik bang, flashlight ke apa? Kalau dia orang nak harga promosi, dia orang kena cakap dekat kita boleh bagi. Kalau sekarang ni diorang tekan beg kuning, harga kita harga normal, harga kita yang sebenar punya. Tapi kalau nak harga promosi kita boleh bagi, tapi harga sekejap je kita boleh bagi. Okey. Siapa cepat dia dapat. Maksud kena cakap. Nanti kat beg kuning tu dia akan masa bergerak. Kalau masa tu dah habis nanti dalam beg kuning tu harga dia akan kembali kepada asal. Sebab tu kita cakap masa kita dah buka beg kuning tu diorang kena beli secepat mungkin. Guys, dengar apa Nuna cakap? Terkejut saya. Saya itulah saya cakap. Apa yang cakap tadi tu itulah. Jadi ada satu time korang kena tulis apa? Dia kena tulis apa? Nak promosi. Nak komen nak. Komen nak je. Tak payah biar panjang sikit korang tulis. Korang tulis nak promo. Sebab nak tulis nak promo sampai paling banyak tulis nak promo kita dapat. Tak saya gurau. Salah ke? Nak apa? Nak. Tulis nak je.
Tak tahulah dia orang ni. Nak je saya tipu. Nak promo lah. Gambar dia tulis nak. Tulis nak banyak-banyak. Nak promo. So, kita dalam masa 2 minit lagi kita akan harga akan bertukar. Yo. Dengan tak semena-menanya. Harga tu akan jadi hebat. Akan murah. Masa tu lah korang cepat-cepat beli. Okay guys, untuk malam ni kalau korang tengok dekat beg kuning kita sekarang, harga kita ni semuanya harga asal tau. Ada yang kat RM75, ada RM51. Dan kejap lagi kita akan buka harga promosi dekat korang. Semua harga tu akan bertukar jadi harga yang tak masuk akal. Contohnya macam kambing. Kalau harga asal kita RM25. Kalau beli dalam live, harga satu pack kami tu akan menjadi harga RM19, 90 sen. Nak lagi murah, ambil 3 pack jadi harga RM55. Itu untuk dalam live lah. Kalau awak tak beli dalam live nanti, kalau sekadar tukar saja, kita end live, harga tu akan menjadi harga normal. Okay. So kalau nak beli nanti kena tekan beg kuning. Okay. So kita akan bagi masa dalam beg kuning tu dalam masa berapa minit bos? 10 ke? 3 hari. 3 hari tak boleh lah bos. Boleh panggil abang bos boleh tak? Tak boleh lah. Bos tengah main skateboard kan dekat Penang tu. Itu bos kat Penang lah. Pak Mat, saya jumpa dia tengah main skateboard dengan buat kickflip. Cepat guys, komen nak. Komen nak kan, komen nak. Okey, kat dalam kambing ni siapa nak cakap nak? Sekarang ni saya nak tengok. Sekarang bawa 400, saya dapat 1000 cakap nak, kita terus bagi harga tu. Ya guys. Sekarang bawa 400 lebih. Cukup 1000. 1000 nak, kita buka, kita jatuhkan harga tu sampai tergolek dok orang cakap. Sebelah sana tak ada cakap nak, sebelah sana pun boleh cakap nak, sebelah sini pun cakap, kita sama-sama naik. Okey. Bawa 700, tak cukup lagi, tak cukup lagi. Cukup 1000, cukup 1000. Nak 1000 dah. Promosi dia ada gaya. Abang nak promote gaya menggoda. Oh macam tu pula. Macam mana pula nak promote menggoda? Guys, masuk beg kuning guys. Masuk beg kuning, masuk dia tutup. Oh. Dia orang kata kalau promosi ada mudah. Hai. Assalamualaikum. Gaya menggoda. Sekarang ni dah sampai waktunya. Harga promosi dah sampai. Gaya menggoda. Dah 1000 lebih dah kan orang tekan lain. Promosi gaya menggoda. So guys. Hai guys, dah sampai waktu dah. Tekan tunggu apa lagi? Dah buka ke? Dah buka promosi tu? Tak maaf guys, kerja saya lembab sikit. Jadi dia cakap 3 minit, 3 minit. Saya frust. Belum kan? Tak lama budak ni kerja saya. Belum tak, tunggu tu je. Dia ada timing dah. Dia ada timing je bang. Biar saya flirt dengan korang sekejap. Please Ni apa ni cara menggoda? Just tolong tekan je promosi punya harga. Ramai-ramai beli ayam tu. Trust me. Ni orang tak tekan beg kuning orang cakap bang. No. Please, okay? Memang berbaloi sebab saya dah makan ayam tu memang sedap. Sedap daripada semua kedai yang ada. Korang akan faham lah. Ya, ayam minit lagi? Apa tunjuk sini. Minit lagi? Inilah ayam dia. Please, just tekan like. Korang akan berbaloi. Ya, saya dapat rumah daripada tupai pula. Thank you siapa yang bagi tupai tu. Guys, please, tolonglah beli ayam ni. Kita harga promosi kita nak buka dah. Oh ya, saya terlupa pula yang kita ada kambing juga. Guys, kalau korang nak Kambing beli, ni- kena pergi masuk dalam TikTok Abang Madli. Ada 2 ketul kat dalam. Sini tak ada. 2 ketul dalam berat dia 400 gram. Tak, pergi masuk dalam beg kuning. Diorang cakap kalau promosi saya kena menggoda juga. Saya pun tak tahu, saya ikut je. Bila nak promosi nak Abang tekan atas kat depan ni bang. sebelum aku buang kau daripada kerja ni. Abang tekan atas kat depan masuk dah bang. Guys, buat duduk sini. Bila saya Kamal Adi 86 now. Sama je benda orang yang sama cakap. Okey bang, stay bang. Suruh beli. Tekan lah, dia dah start. Flash. Flash sekarang. Flash dah start. Saya dia risau tu lah bang. Okay guys. Flash dah buka, dah start sana. Korang. Wah, dapat pokok nyok. Apa tu? Pokok nyok. Pokok nyok. Ustaz apa? Ustaz guna pin. Mana pin? Pin ni apa pula? Pin beg kuning. Oh. Okay guys, kita bagi masa dekat korang 2. Yang dekat sana. Saya ulang. Bagi sini. Kalau kat sana saya tak nak pandang korang sangat. Kat sini saya direct pandang korang. Go! Minit bos. Jadi dah dapat muka. Guys, yang dekat sini. Dah, kita dah buka dah. Memang murah. Siapa dapat harga murah beritahu berapa yang korang dapat. Berapa yang korang dapat beritahu now. Yang korang tekan now. Now. Okay? Harga flash. Bukan flash yang laju tu. No, harga tu yang flash. Kita ada kambing punya harga. Kita ada ayam punya harga. Bos, kalau nak laju bos keluar macam ni. Kita tak je. Macam ni lah ada gaya macam ni. Now! Okay. Wow, dapat RM19.90 untuk kambing. Oh, sampai dapat kambing. Kambing harga tu betul ke
rendah ni. Betul. Kita nak bagi harga RM19 je. Sebelum ni RM25. Dengan berat 400 gram sebelum ni. 400 gram memang berbaloi. Ini boleh masak dengan air fryer juga ke? Nak lagi baloi ambil 3 bang. Boleh terus. Ni boleh masak dengan air fryer juga? Boleh. Boleh juga. Jadi saya makan kambing depan korang pula. Jadi saya tunggu ayam masak. Wah, lepas ayam. Seksinya ayam kat dalam tu. Seksi ayam kat dalam tu. Beli 3. Abang beli 3 lagi berbaloi bang. Saya nak cakap kita dapat ni harga flash dah ni. Harga flash untuk kambing dah buka. Okey, RM19 tu. Kalau saya nasihat korang, dengar ni. Saya nasihat korang, tolong. Sana pun saya nak nasihat, siapa yang buka kambing, siapa yang buka kambing pula? Siapa yang beli kambing 3 sekali. Korang beli 3 RM55 je. RM55 je malam ni sahaja. Kambing dah sold out. Tipu lah, takkan kambing dah sold out. Masuk cakap gambar ni. Kau tahu masuk. Sini tak ada ikut beg kuning. Ikau ni. Tak. Kambing dah sold out lah dia orang kata. Mana ada? Kau tipu. Wah, son! Dah sold lah. Dah sold out. Fuyo! Kambing dah sold out. Habis 3 pack kambing. Ya, sebab berbaloi. Siapa yang dapat kambing angkat tangan? Saya. Siapa yang dapat kambing, bagi saya emoji kambing sekarang. Baru saya boleh kira. Tunjuk saya. Ada tak dapat lagi lah. Cepat. Bukan Mazli. Ni dah bagi tahu dah. Sana, saya bukan nak marah. Yang 3 pack kita dah buka. Guys, yang dekat sini, Masuk saya cakap dengan secara comelnya. Korang pergi dekat TikTok saya sekarang ni, Kamal Ali 86. Kat situ ada beg kuning yang harga flash tu sekarang. Ya. Kecuali yang dekat sini saja nak tengok muka Una je. Okey, tak apa, korang stay. Tapi siapa nak membeli, pergi sini. Okey? Pergi masuk TikTok Abang Kamal. Okey, kambing. Cepat. Buat flash sale. Boleh, jangan risau. Korang harga Wah, banyak kambing emoji kambing. Yes. kita dah restock abang. Wah, ada yang beli biri-biri tau. Abang, kita dah restock dah bang. Guys, kita dah restock. Kambing boleh, ayam pun ada. Kambing. 3 pack tu banyak orang beli. Kita dah restock guys. RM55. Tapi yang 400 gram lah. Abang, ramai orang beli 3 pack abang. Betul, sebab diorang nak berjimat. Diorang nak berbaloi. 3. Kalau satu RM19, 90 sen. Beli 3, RM55. RM55 dapat 3 guys. Tunggu apa lagi? Yang ni pack kecil punya. Yes. Kecil. Oh, ada yang dapat kuda. Tak. Saya zirafah. Tak. Kita tak jual zirafah. Saya kata emoji kambing je. Saya macam pelik-pelik lah. Siapa beli ayam dengan kambing tu bagus. Beli 2 sekali. Ini package kecil punya, mini punya, yang 400 gram. Dia tak sama macam sebelum ni. Sebelum ni 550 gram. Yang ni 400 gram. Ni 400 gram ada 2. Ada 2 slice kat dalam ni, 2 ketul. 2 atau 3 slice. RM19, beli 3, RM55. Beli sekarang. Betul. Dan siapa yang beli ayam kambing tu? Siapa yang beli ayam kambing? Thank you so much. Ayam pun ada juga. Ayam betul, ada juga Ayam untuk malam ni, kalau harga asal RM29.90. Kalau beli dalam live RM23.90. Nak lagi murah, ambil 3 pack harga RM69. Oi, murah sangat Una dah makin bijak. Untuk malam ni lah. Tadi melalut je Una. Akhirnya Una dah hebat. Ya, saya dah baca. Yes, siapa dapat kambing? Cakap dapat kambing. Memang kita akan bagi surprise kambing tu. Tadi orang cakap dapat Kamal pakai kambing. Wah, dia dapat saya juga. Saya pun duduk dalam flash punya harga je. Murahnya saya. Oh ya. Oh, apa dia tengok ni? Tak faham dah. Turunkan balik. Sabarlah, saya nak tengok apa yang dapat. Tak apa. Okey. Tak penting semua tu. Yang penting Tak penting. Yang penting kambing tu semua dapat. Saya tak kisah. Tak dapat tak apa pun tak apa. Ramai je dapat. Okey, saya minta maaf, kita tak ada COD. Kita memang ada problem. Tapi memang beli je straight, bagi alamat, kita boleh hantar. Okey, tak ada COD. Sorry sangat. Wih, tu dapat binatang apa pula tu? Binatang okay. apa pula? Assalamualaikum Bang Kamal. Waalaikumsalam guys. Nak datang nak daging lembu. Tak. Kita hari ni tak ada daging lembu kan? Kambing perap saja. Sorry, kita ada kambing perap je. Lembu semua tengah standby untuk hari haji. Dia orang tengah start dah senam, bagi besar badan. Okey. Thank you. Siapa yang masuk live ni, siapa yang baru masuk live, siapa yang baru tengok hari ni, malam ni kita ada jual macam crispy dengan kita jual ni ayam kambing perap ni. Tapi harga dia memang sangat-sangat drop. Kita drop kan. Kambing ni harga dia RM25 tau. Ini ni dalam ni 400 gram, ada 2 slice kat dalam ni. Tapi malam ni kita jual RM19. Tapi nak lagi untung, korang beli 3 RM55 je. Ayam lagi 3 minit nak siap. Ayam tak apa, kita lepak dengan ayam tu. Kita settle harga flash ni dulu. Okey, yang macam crispy ni pula. Kalau korang tekan ada juga harga flash. Harga asal dia RM20.90. Malam ni sahaja dekat live ni RM23.90. Tapi kalau beli 3 lagi untung RM69.90. Dan kita pun bukannya jual tu, kita jual package juga. Kita ada package keluarga, family, kita ada package bujang, kita ada package couple. Okey? Betul, cepat kan. Kalau nak lagi berbalik, saya dah lagi hafal ni daripada hafal skrip cerita saya. Dia nak abang hantar delivery. Boleh bagi alamat, tulis kat sini alamat korang. Kami pula kat dia hantar mati dah tayo nak hantar. Aku ni kena dalam TikTok Kamal. No.